Okay, kawan-kawan ada masalah motor tak laju, motor standard tu pick up tak ada, top speed tak ada, tak dapat maksimum pick up dan top speed yang sebenar, kawan-kawan boleh pakai cam CDT padu. Kalau kawan-kawan pakai blok standard, dia akan bagi laju paling power punya untuk spek blok standard. Kalau pakai blok 53, dia akan bagi paling maksimum pick up dan top speed untuk blok 53. Kalau pakai blok 56, dia akan bagi maksimum pick up dan top speed untuk spek 56. Okay? Jadi fungsi kita pakai untuk bagi tambah laju. Kalau kawan-kawan pakai CDT untuk buang cut off, okay? Untuk no cut off, untuk api kuat, untuk bagi top speed tiada sekatan. Tu fungsi CDI. Jadi untuk fungsi cam CDT ni untuk bagi tambah laju, untuk bagi buka power yang sebenar, pick up top speed kawan-kawan. Jadi kalau nak tambah laju motor kawan-kawan boleh pakai cam CDT padu. Jadi yang ni boleh PNP pada motor EF5 high power, EF5 Dream, EF5 Class 1, Wave 100, MR1 yang sama dengan cam EF5 boleh pakai PNP saja. Okay? Dia punya marking boleh ikut marking T-magnet yang asal lah. Jadi ni order daripada Tuan Syaril 7808, nombor tracking akhir sebagai rujukan owner. Dia order untuk cam CDT padu spek 56 untuk PNP EF5. Jadi kepada kawan-kawan yang berminat untuk order, kawan-kawan boleh WhatsApp nombor cam CDT di bawah. Okay? Terima kasih support.